Kalau di Indonesia atau di Rusia, di Moskow sendiri, pelajar perlu menduduki ujian kemasukan. Selalunya kami akan mencadangkan pelajar berdasarkan kelayakan akademik yang minimum supaya nanti kelak dah masuk tahun pertama Fakulti Perubatan, pelajar dapat mengikuti program tu dengan bagus. Kelayakan minimum yang kami tetapkan mengikut syarat dan kelayakan itu juga diletakkan oleh universiti sendiri adalah untuk lepasan SPM minimum B untuk subjek. Jadi kimia mat itu antara subjek-subjek yang perlu dikuasai oleh pelajar, dan peringkat asasi matrikulasi dan setaraf perlu dapat atau menguasai nilai skor sekurang-kurangnya 3.0 dan ke atas untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tahun pertama lah program perubatan. Tetapi kat sini saya nak tambah, walaupun kelayakan itu dipenuhi, berbeza kalau di Indonesia atau di Rusia, di Moskow sendiri, pelajar perlu menduduki ujian kemasukan. Itu salah satu daripada syarat yang perlulah. Tapi macam negara di Bangladesh atau Mesir, tiada syarat yang ditetapkan untuk mengambil ujian kemasukan.